Wan Syukri percaya bumi datar, flat earth. Beliau petik ayat Quran pula sebagai sokongan. Apa pula pandangan Ibnu Hazmin dalam hal ini? Kepada langit yang ketujuh. Naik ni bahaya. Naik kau tu. Daripada bawah ke atas. Pada yang kata bumi bulat, ada waktu big teori tu ke. Pergi kau tu, naik kau tu, dia kata. Tu naik kau tu, tu naik kau tu, naik kau tu. Naik gunung pun ada, dia kata. Dia kata gitu sungguh. Ya sebab bumi bulat, dia kata. Subhanallah. Lepas tu nak tafsir lagu mana? Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Tafsir. Maza taqul ant? Farashnaha mana farashnaha? Hampar. Hapa ni? Hapa. Ini benda duk gini. Gulung. Hapa tika serah buka itu. Mana atas mana bawah? Kalau nak banding sangat. Ada ke orang dalam dunia ni kaki dia tunjuk langit? Ada tak? Kaki dia duduk gitu, tunjuk langit. Ada tak? Kepala dia atas langit atau kepala dia hadap ke langit tu? Bawah daripada langit, kepala kita. Ada ke? Bawah daripada langit, kaki dak gitu. Ada. Apa dah? Dalam cinta nakan. Hak biar ilmu kalamil Yunan. Kaca dan nafi itu hatta. Kita lihat pula kata Ibnu Hazmin. Kata Ibnu Hazmin, beliau menukilkan al-barahin qad sahhat. Bukti-bukti yang jelas telah menunjukkan secara sahih bahawasanya bumi itu kurawiyah. Bumi itu berbentuk kurawiyah, sfera. Wal 'ammatu taqulu ghairu dhalik. Manakala orang awam dia kata selain itu. Jadi orang awam kata bumi ini tak bulat. Jadi yang kata bumi ini bulat, bumi ini sfera, orang alim, orang yang ada burhan, yang ada dalil, bukti. Manakala orang yang kata bumi ini rata, bumi ini tidak bulat, flat earth, adalah orang jahil, adalah orang awam. Wal arda, kita ayat dah. Wal arda farashnaha. Bumi ni aku hafal. Hafal mana lagu mana? Kata Ibn Hazmin, orang awam. Kata Ibn Hazmin lagi, anna ahadan min a'immatil muslimin al-mustahiqin al-ismil imamah. Seorang ulama Islam yang berhak kita panggil dia imam, memang alim, lam yunkiru takwir al-ard. Mereka tidak pernah ingkar bumi itu bulat, tak pernah ingkar. Orang alim yang sebenar-benar alim, yang layak dengan nama imam. Wala yuhfazu li ahadin minhum fi daf'ihi kalimah. Tidak ada kita kenal satu orang dari mereka itu menolak pendapat ini, walau satu perkataan pun tak ada. Bahkan bukti-bukti yang jelas daripada Quran dan Sunnah mengatakan bumi itu adalah bulat. Bitakwiriha, ja'at bitakwiriha, bumi itu berbentuk kurawiyah. Ambil bombing mari, ayah bukan. Kata Syekh Ibn Uthaymin, tadi Ibn Taymiyah settle, Ibn Hazmin settle, sekarang kita pergi kepada Syekh Ibn Uthaymin.